menjemput Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sarani bin Muhammad, Menteri Besar Perak Darussulam untuk menyampaikan ucapan. Dengan hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, dan salam Perak Sejahtera 2030. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih dari pengacara majlis Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, bersama Yang Amat Berbahagia Datuk Seri Dr. Wan Azizah Dr. Wan Ismail, Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy binti Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Yang Berhormat Ahli-Ahli Jemaah Menteri, Yang Berbahagia Ketua Setiausaha Negara dan Setiausaha Kerajaan Negeri Perak, Yang Berhormat Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, seterusnya Tan Sri, Datuk Sri, Datuk-Datuk, Puan-Puan, Saudara-saudari yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dengan limpah rahmat dan izinnya jua kita dapat berkumpul pada pagi ini untuk sama-sama merangkaikan majlis peluncuran Dasar Kasih Keluarga Negara serta Jelajah Sejahtera Madani dan Skim Insurans Kesejahteraan Rakyat. Majlis kita pada pagi ini tentunya lebih bermakna kerana akan dirasmikan sendiri oleh insan yang telah mengilhamkan inisiatif-inisiatif ini. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di atas kesediaan hadir untuk turun padang berdampingan dengan rakyat, iaitu suatu isyarat betapa kerajaan perpaduan sentiasa meletakkan kebajikan dan kesejahteraan rakyat sebagai keutamaan dalam setiap dasar yang dilaksanakan. Yang Amat Berhormat Datuk Seri, Datuk-Datuk, Tuan-Tuan, Puan-Puan, para hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, kita boleh bercakap tentang angka pelaburan dan pertumbuhan ekonomi. Semua itu penting, tetapi bagi rakyat biasa yang lebih utama ialah bagaimana mereka mahu memastikan dapur terus berasap, anak-anak terus bersekolah, dan keluarga dapat terus berteduh dengan selamat. Hakikatnya, kekuatan sesebuah negara bergantung kepada kekuatan keluarga setiap rakyatnya. Negara yang ekonominya berkembang tetapi keluarganya rapuh sebenarnya sedang membina kemajuan yang sukar bertahan apabila diuji dengan dugaan. Apabila keluarga stabil, masyarakat menjadi lebih tersusun dan harmoni. Anak-anak membesar dalam suasana yang tenang dan yakin. Tetapi apabila keluarga tertekan akibat kos sara hidup dan cabaran pekerjaan, kesannya bukan sahaja kepada keuangan, malah menjejaskan emosi,
pelajaran anak-anak dan keyakinan mereka terhadap masa depan. Sebab itu, kerajaan negeri melihat dasar kasih keluarga negara ini sebagai ikhtiar yang sangat bermakna, kerana usaha memperkukuh institusi keluarga bukan lagi suatu pilihan, ia adalah satu kemestian. Dasar kasih keluarga negara membawa mesej jelas bahawa nilai tanggungjawab, hormat dan ihsan mesti terus diperkasa supaya rumah kekal menjadi tempat yang paling selamat bagi setiap insan. Skim insurans kesejahteraan rakyat pula melengkapkan usaha ini dengan menyediakan perlindungan asas kepada golongan miskin dan miskin tegak yang berdaftar dalam sistem e-kasih. Caluman takaful ditanggung kerajaan dan perlindungan diberikan sekiranya berlaku kematian atau hilang upaya kekal. Bagi keluarga yang hanya mempunyai satu sumber pendapatan, satu musibah sahaja boleh mengubah segala-galanya. Bayangkan seorang ibu yang kehilangan suami atau seorang anak yang kehilangan tempat bergantung. Pada saat itu, bantuan bukan semata-mata wang ringgit, ia adalah harapan untuk terus berdiri. Bagi saya, inilah makna sebenar perlindungan sosial. Pelaksanaan ini selari dengan semangat Malaysia Madani yang menekankan pembangunan berteraskan nilai dan kemanusiaan. Di Perak, prinsip yang sama diterjemahkan melalui agenda Perak Sejahtera 2030 yang memberi penekanan kepada kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Sejak Perak Sejahtera 2030, bukan hanya pelan pembangunan fizikal, tetapi komitmen untuk memastikan kemajuan ekonomi berjalan seiring dengan kekuatan sosial dan kestabilan keluarga. Gagasan Malaysia Madani dan Perak Sejahtera 2030 adalah bergerak seiring. Satu, memandu arah minat negara. Satu lagi, memastikan pelaksanaannya benar-benar dirasai rakyat di peringkat negeri. Yang amat berhormat Datuk Seri, Datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan, saudara dan saudari sekalian, sinergi di antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri amatlah penting supaya setiap dasar benar-benar sampai kepada kumpulan sasar. Kerjasama ini bukan semata-mata hubungan pentadbiran, bukan semata-mata setia kawan antara Perdana Menteri dan Menteri Besar, tetapi ia adalah komitmen kami bahawa rakyat tidak akan dibiarkan menghadapi kesukaran sendirian. Kerana saya percaya, saya yakin Yang amat berhormat Perdana Menteri juga bersetuju bahawa akhirnya kesejahteraan bukan hanya mengenai pendapatan yang meningkat. Kesejahteraan juga mengenai ketenangan di dalam rumah setiap keluarga. Kesejahteraan juga mengenai rasa dikasihi dan juga dihargai. Kerajaan mahu sedaya upaya menajamkan keyakinan bahawa apabila hidup rakyat diuji dengan dugaan, kerajaan dapat hadir dengan solusi, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan dan jalan penyelesaian. Dan dalam hal ini, saya bersama-sama rakan jentera pentadbiran sekali lagi menyatakan ikrar kami untuk sedaya upaya bergerak segerak bersama kerajaan persekutuan, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri, untuk memastikan setiap hasrat murni yang terkandung dalam gagasan Malaysia Madani dan Perak Sejahtera 2030 dapat diterjemahkan di setiap jalur kehidupan rakyat negara. Yang amat berhormat Perdana Menteri, dalam taklimat tadi, pegawai daerah kita menyebutkan kami baru saja selesai menghadiri State Leadership Retreat di Melaka, dan kami bawa pulang dengan ingatan slogan bahawa rakyat menilai kejayaan berasaskan kepada
kepada apa yang mereka rasa, bukan apa yang mereka baca. Mudah-mudahan ia dapat diterjemahkan untuk menjayakan program kita pada hari ini. Mudah-mudahan segala ikhtiar baik yang dilaksanakan dapat menghadirkan limpahan nikmat kesejahteraan kepada setiap lapisan rakyat, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Sarwani bin Muhammad, Menteri Besar Perak Darul atas ucapan sebentar tadi. Tenang mengemudi, membawa harapan, membongkar perpaduan watan tercinta. Ihsan Malaysia Madani jadi sandaran demi sejahtera rakyat Nusa terjaga. Hadirin sekalian, majlis dengan berbesar hati ingin menjemput Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri, untuk menyampaikan ucapan sosial menggunakan gimmick peluncuran. Dengan hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara saya Menteri Besar Syarwani, Menteri yang gigih mempertahankan wanita dan keluarga, Nancy Shukri, terima kasih atas kegigihan menjaga kementerian yang baik. Rakan-rakan Menteri Pendidikan adalah seberapa ramai orang Sungai Bakar dengan Sungai Senang dan Menteri Keuangan Dua, Perdana Menteri, DPICU, SS dan semua yang ada. Terima kasih banyak. Seperti mana disinggung oleh saudara Sarwani Menteri Besar tadi, kita baru selesai majlis taklimat peringkat daerah kita. Ini saya mulakan satu tradisi baru yang dulu pernah dijalankan oleh almarhum Tun Abdul Razak, iaitu bukan saja dengan taklimat di peringkat negeri, tapi turun ke daerah dan dengar masalah di daerah. Masalah daerah itu ya dari paritnya, dari pembinaan sekolah, lalunya, kerosakan yang berlakunya, banjir. Ini maknanya pimpinan daerah, negeri dan negara itu bukan saja melakar dasar yang makro, yang indah, tetapi memastikan pelaksanaan di peringkat akademi yang menyentuh kehidupan rakyat secara langsung. Dari segi angka pertumbuhan ekonomi, kita bersyukur kepada Allah SWT. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kita tahu keperluan untuk kita bersyukur atas nikmat diberikan. Negara aman. Bila sebut aman, peranan apa? Peranan tentera, polis, pasukan keselamatan, penguatkuasaan. Politiknya stabil. Alhamdulillah, kerjasama seperti mana yang ditunjukkan dalam pimpinan negeri Perak dan Tuan Datuk Syarwani dan seluruh pasukannya. Kemudian ekonominya dipacu dengan baik kerana tata kelola baik. Kalau budaya kita guna kuasa nak cari kekayaan bagi berkerak manusia, negeri tidak boleh dipacu dengan baik. Bila ekonomi kita meningkat, dan alhamdulillah kerana dari angka yang diterbitkan semalam oleh Badan Statistik Dosa, pertumbuhan kita, pertumbuhan ekonomi Malaysia 10 tahun keempat itu amat membanggakan.
lebih baik daripada yang kita unjurkan. Pelaburan tertinggi dalam sejarah. Pengangguran rendah. Inflasi rendah. Pendapatan rakyat meningkat. Walaupun kita masih hadapi beberapa masalah. Seperti kita tahu, dengan kekuatan ekonomi dan pendapatan meningkat, kita jaga rakyat. Buat apa? Dana itu yang kita dapat untuk 10 bilion kepada siapa? Pertama kepada rakyat. STR dan SARA itu 15 bilion ringgit di tahun. Bukan kecil. Maknanya kita gunakan keuntungan itu balik kepada rakyat. Kemudian kita gunakan dana lagi 15 bilion ringgit, 18 bilion ringgit untuk tambah elang dan gaji penjawat awam yang telah berkhidmat dengan baik kepada negara. Jadi cara kita terima kasih ialah hargai kerana dah berapa belas tahun, 12 tahun, 13 tahun tak naik gaji. Jadi kali pertama kita naik, mudah-mudahan kerja lebih baik. Saya ucap terima kasih kepada semua penjawat awam. Jadi bila kita bincang soal ekonomi ni, saya minta kawan-kawan dan tenaga daripada Grade dan Crow semua datang pada hari ini. Kita kena faham bahawa negara ini kalau aman, ekonominya baik, hentikan amalan curi dan harta rakyat dan sakau atau rasuah ini, kita boleh bangkit. Malaysia ini punya reputasi yang sangat baik. Di ASEAN ini lihat umpamanya prestasi ekonomi, Malaysia catat di antara terbaik. Ringgit kita prestasinya terbaik di seluruh Asia. Jadi sebab itu kita harus pertahankan. Jangan kita terbawa dengan masalah-masalah kita bengik nak bergaduh, pecah belah antara kaum. Ini bila kita sebut keluarga. Jadi Nancy Shukri bangkitkan soal ini. Asas dia, didikan itu penting. Dari awal dididik. Sebab itu dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu syurga itu kan jannati, itu syurga. Baiti, rumahku syurga. Maknanya mesti asal dari rumah. Bapa, ibu itu menjadi bukan saja pendidik dengan kasih sayang, tapi contoh yang baik kepada anak. Mudah-mudahan dengan majlis peluncuran dasar kasih keluarga, bayangkan kita bincang soal ekonomi. Sekarang ni IT, teknologi maklumat, digital transformation, energy transition, tetapi pangkal masih keluarga. Sebab itu saya menyokong dan memberikan segala dorongan kepada menteri dan kementerian untuk fokus dalam soal membentukkan keluarga yang sihat dan murni. Dan dasar kasih keluarga ini satu peringatan kepada kita. Dalam kitab Rio rendah sibuk mencari dana dan membina kekuatan negara dengan segala kecanggihan, sistem pendidikan baru, kemudahan baru. Kita jangan remeh dan tinggalkan asas pendidikan keluarga dan kasih keluarga sebagai pengkalan asas. Ini sebab mengapa program ini diluncurkan pada hari ini. Dan saya sekali lagi ucap terima kasih kepada Menteri Besar Syarani dan SUK dan seluruh jentera kerajaan negeri yang memberi kerjasama kepada kementerian dan kerajaan persekutuan untuk menjayakan ini.
Program ini juga mencakupi jelajah Jahtera Madani. Ini beberapa prakasa atau ikhtiar yang kita ambil, cari jalan bagaimana keuntungan besar negara ini boleh dipulangkan kepada rakyat. Pelbagai ini. Sekolah, kita tahu sekolah banyak menghadapi masalah-masalah. Tadi di taklimat pegawai daerah kita bincang tentang sekolah. Terima kasih kepada peranan PIBG, terutama peranan guru-guru besar dan pengetua. Kita akui itu. Tetapi kita juga tahu beberapa keperluan asas. Tahun ini kita mulakan keputusan iaitu memulakan sekolah ini, masukkan ke sekolah di peringkat lebih muda, umur 6 tahun. Ada yang mula-mula gelisah 6 tahun yang kena, banyak belum sedia. Tapi saya kata satu dunia ni kebanyakan negara terima kemasukan sekolah ke sekolah itu umurnya 6 tahun. Kalau kita ketinggalan 1 tahun, kita tidak boleh bersaing. Dan anak-anak kita umur 6 tahun sekarang bukan masa saya dulu umur 6 tahun. Dan lebih segar, lebih pintar, lebih terdedah dengan semua bidang ilmu pengetahuan. Jadi kita bagi pendidikan. Bila 6 tahun, maknanya 5 tahun dah kita bagi kemudahan prasekolah. Berapa keperluan tambahan? Hampir 1 bilion ringgit lagi. Tambah lagi. Untuk apa? Untuk anak-anak kita. Jadi jangan lupa. Dulu tak dipikirkan nak cepatkan. Bila kita cepatkan 1 tahun, belanjanya 1 bilion ringgit. Tapi ini satu keperluan. Kalau negara nak maju, keluarga nak maju, bagi dia pendidikan sebaik mungkin. Kalau bagi darjah 1, mesti mula dengan prasekolah. Bila mula prasekolah dengan darjah 1, kena tambah guru. Tambah guru, tambah bilik darjah. Tambah lagi peruntukan. Nah, ini yang kita lakukan kerana sentiasa fikir soal keluarga, soal anak-anak, dan keselesaan ibu bapa yang perlu kita berikan perhatian untuk menjamin kemakmuran negara yang sebenar. Kemudian kalau kita perinci sekolah, kita ada didikan. Dan kita bukan nak bagi pendidikan, sampaikan pendidikan dan maklumat biasa. Kita nak anak kita itu dididik sebagai anak bangsa yang punya akhlak, yang punya nilai, tapi juga kepintaran dan kejelekan dalam segala bidang ilmu baru. Sebab itu anak-anak muda belajar sekolah rendah sekarang perkenalkan bahasa Melayu wajib, perkenalkan bahasa Inggeris. Ada anak-anak India dan Cina diberikan ruang belajar bahasa mereka masing-masing. Kemudian dasar pendidikan Islam yang lebih mendalam. Hanya ada bidang Tibet. Kemudian ada juga peluang untuk mendalami Islam dengan tahfiz dan mudah-mudahan pendidikan Islam. Ini yang kita perkenalkan untuk membentuk keluarga. Dan keluarga di Malaysia itu keluarga yang mempunyai pendirian sikap pribadi yang menyeluruh, tidak terasing. Kita bukan didik anak Malaysia seperti mana anak di Barat atau di Eropah. Kita ada identiti kita sendiri, kepribadian kita sendiri. Mesti pintar, mesti celik budaya, mesti celik teknologi dan IT dan artificial intelligence, tetapi masih berakar kepada negeri sendiri, berakar pada budaya, pada agama, ada penekanan prinsip akhlak. Nah, ini yang membedakan kita. Dan dasar pendidikan yang diluncurkan termasuk plan pendidikan baru ini oleh Menteri Fadlina, yaitu supaya pendidikan itu memperbaiki, menambah ilmu,
dan memperbaiki akhlak dan adab. Selalu saya popularkan adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Lalu doa kita supaya perbaiki adab. Pada hari ini juga saya sebutkan sejarah Madani kerana ini satu hal yang menarik. Kita tak mahu masyarakat kita itu ketinggalan. Ini yang saya umumkan sebagian. Tapi kita kata kita ada badan kopra, kita ada bank, kita ada pegawai kanan yang berpengalaman. Boleh tak kita manfaatkan pengalaman mereka, kepintaran mereka untuk turun ke kampung? Kita asal kampung, tapi kadang-kadang sudah tercabut daripada akar tradisi kampung yang lama. Jadi ini percobaan kita dalam 2-3 tahun ini untuk minta, kamu siapa? Ketua Seusaha Negara. Seusaha Negara itu nombor 1 dan bela negara. Kamu siapa? Ketua Pengarah KSU. Orang besar-besar. Tetapi kita minta dia boleh tak beberapa bulan sekali turun ke kampung asal, ke kampung pilihan kamu, dan kamu cuba selesaikan masalah dengan mencadangkan projek ekonomi ataupun baiki sekolah mereka dan cadangan-cadangan yang lain. Bekas sejahtera Madani, kampung angkat Madani, sekolah angkat Madani, supaya pengurus bank yang jaga ratusan juta ringgit itu bagi pandangan dia tentang masa depan negara dan masa depan ekonomi. Boleh tak kamu turun ke bawah, pergi ke Langwe kan, pergi ke Cotok Kuno, dan lihat masalahnya berbeda. Ini yang dikemukakan, dan saya kira dalam kerangka membentuk masyarakat yang dikelola oleh Datuk Sri Nancy Chukri ini, membina masyarakat dengan pelbagai jentera kerajaan harus selaras dan berikan kerjasama. Ini bukan urusan satu kementerian, ini urusan negara, ini urusan kita, ini urusan ibu bapa, ini urusan rakyat semua. Bagaimana boleh kita cuba tingkatkan peranan dan jayakan projek yang telah kita umumkan. Begitu juga dengan skim insurans kesejahteraan rakyat, seperti mana yang disebut tadi, beberapa ikhtiar baru untuk meringankan beban rakyat. Jadi saya minta ibu bapa, rakan-rakan, saudara-saudari yang ada faham apa yang dilakukan dan tahu kita sedang ikhtiar sedaya upaya kita. Islah mastata'tu, makna perubahan sedaya upaya kita untuk memperbaiki nasib rakyat. Apakah kita punya jawapan semua? Tidak. Tapi kita ikhtiar sebaik mungkin, dan kalau ada pandangan, maklumat, maklum balas, sampaikan, dan kita cuba perbaiki dari masa ke semasa. Tapi seperti yang kita rumuskan dalam perbincangan tadi dengan pegawai daerah, yang penting ini projek-projek rakyat. Keutamaan sekarang ini projek langsung. Kalau banjir, nak selesaikan banjir besar, untuk selesaikan seluruh masalah Sungai Perak, itu belanjanya mungkin 2 bilion. Hakisan pantai mungkin tinggal 4 bilion. Tapi nak betulkan parit di Ulu Pintar ni mungkin tak sampai 1 juta. Selesai yang itu. Karena itu tepi rumah Pak Cik Mat, tepi rumah beda, beda orang dah kita beda orang tahu. Jadi saya harap tumpuan kita daripada sekarang untuk menyelesaikan masalah-masalah rakyat. Jadi sekali lagi lah saya nak nyatakan penghargaan kepada rakan saya yang besar. Dia sesemua sikit pendatang semangat, syarah ni tak nampak dengan semua. Dia duduk pakai sesemua. Terima kasih. Dan
Mercy Syukri, dia anak Sarawak yang pintar, dan saya bangga kerana komitmen dia sungguh-sungguh untuk menjayakan program di kementerian dan untuk melihat kebajikan keluarga dan seluruh jentera kerajaan yang hadir. Hari ini kalau saya tengok semua semua pegawai kanan semua dah, negeri dan persekutuan. Kalau dia minta apa, minta sekarang. Dan terima kasih atas setiap mereka menjayakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan. Saya dah tadi saya tengok sikit yang kita ketinggalan. Sebab tadi bila dengar rayuan daripada negeri Perak, terutama di kawasan Kuntang, dia tak minta projek besar ni. Dia ada siapkan kita. Jadi yang dia minta beberapa program yang kecil yang boleh diselesaikan untuk faedah rakyat sekarang. Yang disebut projek-projek kecil yang boleh diselaraskan. Jadi kerana saya hadir di sini, jadi sementara kita merancang projek besar ni, apa sahaja yang perlu sekarang, mari ke sekolah bocor, kelas tambahan kecil ni, kalau 5 juta ringgit kita cuba selesaikan sekarang. Kalau lambat pelaksanaan, salah pegawai daerah. Saya dah umum hari ini, bagi hari Selasa, hari Senin. Itu Senin, kita biar hantar cek kami Hamzah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih ucapkan Al-Hamdulillah Terswi untuk Kepala Pentas dan dijemput dihormat untuk terus serta naik pentas bagi iaitu penyempurnaan gimmick peluncuran dipersilakan.